Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Alhamdulillah, terlebih dahulu terima kasih pada Ustazah Liza selaku pengerusi majlis kita pada pagi ini dan juga pegawai agama Masjid Ahmad. Yang Ustazah hormati, yang berbahagia Tuan Haji Muhammad Tajwid bin Abdul Syukur, pengerusi Masjid Ahmad dan seluruh ahli jawatan kuasa. Seterusnya yang Ustazah hormati, raikan, sayangi dan kasihi adalah wajah-wajah di hadapan Ustazah ni lah. Hari ni kita rasa lebih dekat kalau tak duduk jauh kan ya. Ini rasa lebih dekat. Bahkan kalau nak dekat lagi boleh ke depan lagi. Asal tak berpangku je dengan Ustazah. Ya. Supaya nanti orang yang baru sampai kan boleh dapat tempat duduk juga. Jadi masya-Allah, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah juga Ustazah tadi datang lebih awal. Terkejut Ustazah Liza ya. Tapi Ustaz dapat naik tingkat atas apa semua kan, dan rasa macam Masya Allah ya. Nanti Tuan pun rasa juga di atas rasa tenang sangat ya. Tenang sangat dan cantik tak kapet ni. Umurnya seminggu. Betul Liza ya, umur dia seminggu, patutlah sedap ya. Cantik, subhanallah. Semoga orang yang berinfak untuk kapet ni ya, untuk pengimarahan Masjid Ahmad, mereka sedang menikmati pahala ya, pahala masya-Allah tabarakallah. Baik, apa ya pantun kita pagi ni ya? Pantun kita apa ni? Ingat lupa dah ni ya. Anak itik berkaki lebar, muslimah cantik, apa khabar? Alhamdulillah. Perasan ya? Tanya muslimah cantik jawab terus ya. Apa sambungan dia ya, tuan-puan sekalian? Lupa dah Ustazah ni. Banyak sangat pantun sebenarnya. Sayur layu dalam peti, I love you bestie. Okay, uhibbukum fillah. Ustazah sayangkan kalian kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau lebih muda dari Ustazah tu saya anggap adik, ya. Kalau muda sangat-sangat anggap anak. Kalau tua sikit dari Ustazah, kakak. Kalau tua sangat daripada Ustazah, makcik. Tak nak nenek ya. Ya, makcik. Jadi kepada semua alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita berada dalam rumah Allah pada pagi ini. Ya, mudah-mudahan Allah menurunkan keberkahan, rahmah, keampunan dan wajah-wajah semua ni terpilih untuk menerima cucuran nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, mustajabkanlah doa-doa seluruh yang bersama kami pada hari ini. Doa pun jangan lupa dalam hati tu doa ya. Ya Allah, mustajabkanlah doa kami semua ya Allah. Ya, inna halana la yakhfa alai. Akan keadaan kami ni tak pernah tersembunyi daripada pengetahuanmu ya Allah. Ya, walaupun kadang-kadang bibir itu tidak berkata-kata, tapi Allah tahu detik hati kita ni Allah Maha mengetahui. Istajibillahumma du'aana, mustajabkanlah doa kami ya Allah. Baik sahabat-sahabat sekalian, kita mulakan dengan selawat dulu boleh? Saya nak dengar ni kumpulan qasidah terbesar di dunia ni. Ramai ni ahli ni ya. Untuk berqasidah, untuk berselawat kepada Nabi SAW dengan begitu bersemangat sekali. Kita ya sebenarnya dalam fasa juga ya mengingati, mengambil ibrah peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa yang menggambarkan betapa mulianya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat mulia. Ya, Allah pilih Nabi itu sampai ke Sidratul Muntaha.
Di mana malaikat Jibril pun, tuan-puan sekalian, sampai satu tahap tak boleh naik dah. Kalau aku teruskan perjalanan aku, meletup macam tu, pecah. Hancur aku. Tapi Nabi SAW boleh. Subhanallah. Ya. Jadi kita pula terpilih sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasti di sana terlalu banyak kelebihan yang Allah berikan kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita selawat ya, tuan-puan ya. Okey, selawat nak bagi semangat ni, selawat apa? Selawat nak bagi semangat, selawat apa? Selawat Badar. Perang Badar terus. Ya, nak bagi semangat. Jadi insya-Allah Ustazah bimbing dan insya-Allah sahabat-sahabat muslimin muslimat ya akan berselawat dengan penuh keikhlasan ya. Kita sama-sama ambil masa pada pagi ni, kita mengingat dan melahirkan rasa rindu cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi salimil ummah minal afati wal niqmah wa min hammin wa min ummah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi najina wakshif jami'a adiyati wasrif makaidal ida wal tuf bi ahlil badri ya Allah. Last. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu wasallam alaihi. Tuan-puan sekalian,
Sambil-sambil je satu ingat. Salawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad. Ini dibanyak-banyakkan. Ya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Kita rasa 100 dah banyak. Hello, betul tak? Tapi kalau 1000 rasanya lagi banyak kan? Tapi subhanallah tuan-puan, ada orang beramal sampai 10,000 kali selawat Jibril sehari. Subhanallah. Ada orang beramal sampai 20,000 kali selawat Jibril. Beratik mulut sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala. Dan tak payah saya cakap banyak-banyak lah. Tuan-puan buat dulu, kita buat dulu, nanti kita nikmati. Nanti kita nampak macam mana kesulitan diberikan jalan keluar oleh Allah. Nanti kita nampak macam mana cita-cita dan harapan dicapaikan, dimakbulkan oleh Allah. Nanti kita nampak macam mana kesempitan nanti dilapangkan jiwa kita oleh Allah. Buat dulu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Jadi hari ni kita setuju nak buat berapa kali sehari? Jom kita mesyuarat kejap. Macam mana? Nak berapa kali sehari? 100 ke 1000? Ke nak 10,000 terus? 1000 dulu boleh? 1000 ya? InsyaAllah ya? Sekurang-kurangnya pertemuan kita pada pagi ni ya melahirkan satu keazaman. Apa keazaman dia? Dia dah bincang sama-sama ni, dah meeting dah ni. Ya? Minit mesyuarat kena tulis Zaliza tulis. Hasilnya apa dia? Tindakan dia adalah insya-Allah kita akan sama-sama berselawat sallallahu ala Muhammad sekurang-kurangnya 1000 kali sehari. Insya-Allah. Baik, para muslimah yang dikasihi sekalian, Ustazah ya cerita dulu sikit-sikit ya. Ceramah dululah orang kata, nanti kita buka pada soal jawab. Kenapa saya cakap awal-awal? Supaya puan-puan semua plan nak soal apa. Jangan nanti bila saya tanya, okey sekarang soalan dibuka, tunduk semua. Macam Ustazah yang tanya soalan kan ya. Jadi mungkin boleh fikir-fikir dulu apa nak soal ya kalau ada. Okey. Dan insya-Allah hari ini kita masuk kepada tausiah kita pada pagi ini. Dan Ustaz ucapkan jutaan terima kasih kepada pihak Masjid Ahmad yang mencetuskan tajuk ini. Sebab mungkin Ustaz pun tak terfikir nak cerita pasal tajuk ni, tapi ni haza ma qaddarallah. Ini apa yang Allah tentukan untuk Ustazah juga supaya mengambil iktibar dan pengajaran. Tajuk kita apa dia tuan-puan? Ke memang datang tak kisah tajuk, ikut Ustazah lah Ustazah. Ya, tajuk apa pun saya dengar. Bagus betul. Kita ada tajuk tuan-puan. Tajuk kita adalah sesuci hati masyiatah. Masya Allah. Sesuci hati masyiatah. Membangun seri iman wanita akhir zaman. Masya Allah. Ya, tahniah pada Masjid Ahmad ya. Bawa datang. Ke Ustazah Liza punya tajuk ni. Siapa yang bagi tajuk sebenarnya dia patut ceramah ya. Sesuci hati masyiatah. Ada tak nama masyiatah kat sini? Aku ada. Ada nama masyiatah. Masyiatah ni apa maksud dia dulu? Masyiatah. Masyatah. Yamsyitu. Apa makna masyatah? Masyatah ni sikat. Menyikat. Masyatah ni menyikat. Ya, yamsyitu dia sedang menyikat. Masyiatah maknanya penyikat. Seorang yang menyikat rambut. Masyiatah. Kalau kita hanya melihat kepada makna nama tu, Ustaz rasa tak ada ke orang nak nama tu. Nama siapa? Penyikat rambut. Ya? Nama siapa? Penggaru contohnya. Kalau kita terjemah secara harfiah ataupun bikalimah sahaja, apa nama penyikat rambut? Ya, mungkin orang tak nak nama masyiatah. Tapi kalau kita mengetahui latar belakang nama masyiatah,
Ini sangat hebat nama Masyidah. Dan Ustazah harap nama Masyidah ini tidak hilang di telan zaman. Diganti dengan nama lain. Macam-macam nama lain ni kan ya. Tak kisah nama lain, tapi janganlah nama Masyidah hilang di telan zaman. Sebab apa? Sebab nama Masyidah ni sangatlah hebat. Nama Masyidah ni adik kakak sekalian, ini berkait dengan peristiwa Isra' Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mari ikuti kisah yang Ustazah petik daripada hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan cerita polipulara tuan-puan. Tapi ini adalah apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana berlakunya peristiwa Mi'raj. Yang naik ke langit tu. Isra' daripada Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Mi'raj daripada Masjidil Aqsa naik membelah 7 petala langit sampai, Masya Allah, Subhanallah, Sidratul Muntaha. Maka apa kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma kanatil lailatul lati asri bi fiha atat alayya raihatan tayyibah. Atat alayya raihatun tayyibah. Ketika mana malam aku berisra, Nabi kata, maka pada masa itu telah datang kepadaku satu bau yang begitu wangi. Raihatun tayyibah. Atat bi raihatun tayyibah. Dan tak dapat kita nak gambarkan macam mana wanginya bau itu. Tuan-puan nak tak bau wangi? Nak kan? Ya betul tuan-puan ni, kalau boleh kan biar kita ni memang wangi asli. Ya, bukan wangi berbedak ke wangi. Ya, pernah tak doa, ya Allah bagilah aku ni wangi asli ya Allah. Pernah tak doa? Doa Ustazah, insya-Allah. Ustazah pernah tak terfikir ya Allah bagi aku ni wangi asli ya Allah. Tuan-puan, nak cerita sikit pasal wangian tapi tak apa, itu cerita kemudian InsyaAllah. Maka Nabi SAW terbau wangi. Sehingga Nabi menegur bau wangi itu. Kita kalau duduk hotel seorang tiba-tiba wangi, takut juga Mak kata jangan kau tegur-tegur, diam. Jadi Nabi tengah peristiwa Isra' Mi'raj, bau wangi, raihatun tayyibah. Faqultu ya Jibril, ma hadhihi raihatun tayyibah. Jibril, ini bau wangi apa Jibril? Naik tak belum umur kita. Ma hadhihi raihatun tayyibah Jibril. Bau wangi apa yang sedang aku bau wahai Jibril? Faqala, Jibril menjawab, hadhihi raihatun masyitati ibnati Fir'aun wa auladiha. Inilah bau tukang sisir rambut anak-anak Fir'aun yang perempuan dan anak laki-laki Fir'aun. Tuan-puan, cerita Fir'aun, sejarahnya dengan Nabi SAW itu jauh. Kan tu zaman Nabi lain kan? Zaman Nabi apa tuan-puan? Nabi Musa. Nabi kita yang naik Isra' Mi'raj. Dan Allah bagi Nabi kita Muhammad SAW membau satu wangian yang takkan ada wangian itu di atas muka bumi ini. Takkan ada. Yang beliau itu telah meninggal dunia ribuan tahun. Dan bila Nabi tanya, ini wangian apa? Hadhihi raihatu masyitati ibnati Fir'auna wa auladiha. Inilah bauan seorang wanita yang dulu hanyalah bekerja sebagai tukang sikat rambut. Atau bahasa lainnya orang gaji lah tuan-puan.
Kalau kita fikir-fikir renung-renung, pekerjaan tukang sikat rambut ni bukanlah pekerjaan profesional. Kalau tak percaya, cuba tanya anak kita, kau nak kahwin dengan siapa ni, Leman? Bekerja ke tak bekerja orang ni? Bekerja, mak. Apa kerja dia? Tukang sikat rambut orang. Agak-agak jadi tak jadi menantu. Tak, Ustazah nak gambarkan ini bukanlah pekerjaan yang terpandang sangat. Ini bukan pekerjaan yang berprestij, tuan-puan. Tapi ingat apa kata Nabi? Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin Allah yanzuru ila qulubikum. Tuhan tak pernah tengok rupa paras kamu. Allah tak tengok tubuh badan kamu. Allah tak tengok harta benda kamu. Walakin Allah yanzuru ila qulubikum. Tapi yang Allah pandang, yang menjadi tempat pandangan Allah Subhanahu wa taala adalah hati kalian semua, hati kita. Dan ini terbukti adik kakak sekalian, terbukti. Dalam perjalanan hebat baginda Nabi SAW, Allah izinkan Nabi untuk menghidu, menikmati bauan wangian seorang tukang sikat kepada anak laki-laki dan anak perempuan Fir'aun. Fir'aun tu baik ke jahat? Ya, jahat yang amat kan. Qala qultu wa ma sya'nuha. Masya Allah Nabi tanya dekat malaikat Jibril, apa urusannya ya? Apa hal dia ya? Apa keadaan dia ya? Ataupun soalan tu maksud dia, siapa dia tu? Apa yang dia dah buat? Wa ma sya'nuha. Apa yang dia dah buat sampai aku sekarang membau wangian dia? Maka qala, malaikat Jibril menjawab, baina hiya tamashitu ibnata fir'auna dhata yaumin id saqatat al-midra min yadaiha faqalat bismillah. Ada satu hari si pensisir rambut anak-anak Fir'aun ini sedang menyikat rambut anak perempuan Fir'aun. Sikat, 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 terjatuh sikat tu. Bila dia nak ambil balik sikat tu, tuan-puan, wanita tukang sisir rambut dia sebut bismillah. Satu hal juga tu. Kita kalau telefon berbunyi nak ambil tu baca tak bismillah? Ya, jarang juga kita baca bismillah. Kita main apa dalam beg. Beg tu macam-macam ada. Payah juga mencari telefon tu. Taklah bismillah, bismillah, betul tak? Tuan-puan ada tak yang angkat telefon bismillah? Ada tak? Kenapa tak baca? Banyak masalah tu daripada main telefon ni. Entah nak minta hutang, entah nak beritahu anak kita, ya. Kan masalah juga tu telefon tu. Kenapa tak di bismillahkan dulu? Lupa. Tapi saya tanya ni sebab Ustazah masa tu pergi ke Bandung. Ya. Masa tu kami sedang mesyuarat TOT, Training of Trainer. Dah lama dah ni, ya. Jadi di hadapan Ustazah dan suami tu adalah trainer-trainer yang masya-Allah, subhanallah, baik-baik tuan-tuan. Di hadapan Ustazah, dia tengah mesyuarat tuan-tuan, telefon dia berbunyi. Dia minta izin dengan kami nak angkat telefon tu dan dia kata bismillah. Ui, terasa sampai hari ni ingat dia sebab aku. Aku angkat telefon tak ada bismillah, bismillah. Ya, asalkan berbunyi terkejut kan. Berbunyi terkejut cepat-cepat dan mikir nak ambil dia. Minta maaf. Bismillah. Okey, balik pada cerita tadi jatuh sikat. Nak ambil tu bismillah. Maka sebab ini betul-betul daripada hadis Nabi ni. Dia tak cerita dengar daripada orang lain ni tuan-puan.
Maka faqalat laha ibnatu Fir'aun, anak perempuan Fir'aun tu bila dia dengar bismillah, apa dia kata? Abi, bapa aku ke yang kau sedang sebut tadi? Bapa akukah yang kau sedang sebut tadi? Abi? Sebab bapa dia ni adalah orang yang mengaku Tuhan. Fir'aun lah yang mengaku Tuhan. Yang dalam Quran sebut, wa ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan kamu semua yang maha tinggi. Siapa yang tergamak mengaku Tuhan ni? Fir'aun. Jadi anak perempuan dia kata, bismillah, anak perempuan dia kata, ayah aku ke? Qalat, Masyiatah mengatakan, la. Walakin Rabbi wa Rabbu abiki Allah. Bukan. Tapi Tuhanku dan Tuhan ayah kamu adalah Allah. Puan-puan, Masyiatah tidak belajar tinggi macam kita semua. Ya, Masyiatah tak ambil PhD kan? Kan namanya Dr. Masyiatah. Tak kan? Ya, Masyiatah tak belajar tinggi macam kita, tuan-puan. Tapi Masyiatah boleh dengan penuh keyakinan mengatakan, bukan. Bismillah, itu Tuhanku dan Tuhan ayahku, Allah. Qalat, akhbirhu bidzalik. Anak perempuan tu kata, oh kalau macam tu aku cakap dengan bapa aku lah. Jadi anak perempuan ni bukan niat dia nak mengadu-ngadu yang nak suruh dihukum. Kalau saya faham kat sini, yelah anak perempuan tu mungkin excited nak beritahu ayah dia, yang ayahnya adalah Tuhan. Jadi dia kata apa? Akhbirhu bidzalik. Aku akan cakap dengan bapa aku bahawa Tuhan kita semua ni Allah. Qalat na'am. Dan Masyiatah mengatakan, ya. Tuan-puan boleh bayang tak kalau kita kat tempat tu, anak perempuan tu nak ngadu, Fir'aun dah ngaku dia yang Tuhan. Agak-agak macam mana kita kalau berada di tempat tu, kita tutup mulut anak tu kan, boleh jadi. Jangan cakap. Mampus aku kalau kau cakap. Ya, Ustazah macam tu kot. Jangan kau cakap. Antara kita. Tapi Masyiatah kata, seolah-olah nak kata, silakan. Luar biasa dakwah Masyiatah, tuan-puan. Dakwah Masyiatah, dakwah yang begitu berani, Masya Allah. Nah, maka fa'akhbartuhu, maka dia pun cakaplah kepada siapa? Kepada Fir'aun. Fada'aha faqala, maka tak lama lepas tu Masyiatah dipanggil oleh Fir'aun. Faqala ya fulanah wa inna laki rabban ghairi. Panggil Masyiatah, wahai perempuan, apakah ada Tuhan untuk kamu selain daripada aku? Ya. Wa inna laki rabban ghairi, betulkah untuk kamu ada Tuhan selain daripada aku? Qalat na'am rabbi wa rabbuka Allah. Oi, jangan main-main iman dia, tuan-puan. Ini Fir'aun. Ada tak orang nama anak ni Fir'aun? Tahu tak apa, orang tak ingin lah nama Fir'aun ni. Sebab apa? Jahat yang amat. Cukuplah Fir'aun yang ada tu je. Ya, segelema-gelema Fir'aun, tak ada orang nak nama anak dia Fir'aun. Bayangkan kekuasaan yang ada pada Fir'aun juga. Ya, dia boleh ni orang. Ya, dia boleh macam-macam. Dia pegang kekuasaan yang sangat hebat masa tu. Seorang wanita, tuan-puan, yang sangat lemah secara fizikal dan emosi. Dan mental juga. Tapi di hadapan Fir'aun, dia berkata, na'am rabbi wa rabbuka Allah. Benar. Tuhan aku dan Tuhan kamu adalah Allah. Fa'amara bi baqaratin min nuhasin fa'ahmiyat
thumma amara biha an tulqa hiya wa auladuha fiha. Maka disiapkanlah tempat api yang dibakar, membara api itu, biar marak ya oleh Firaun ni tuan-puan. Dan Firaun beritahu dah, nu api tu yang sedang marak tu aku nak humban kau dengan anak-anak kau. 3 orang anak. Ya, termasuk seorang bayi. Aku nak humbankan kau. Qalat lahu inna li ilaika hajah. Aku ada hajat, kata Masyidah. Ya. Qalat lahu, Masyidah kata kepada Firaun, inna li ilaika hajah. Aku ada hajat kat kau. Wa ma hajatuka. Firaun kata, kau hajat apa pula? Macam tu ya. Qalat, kata Masyidah, uhibbu an tajma'a idhami wa idhama waladi fi thawbin wahid wa tadfinana. Nanti tulang-tulang aku dengan tulang anak-anak aku tolong kumpulkan dan tolong kebumikan dalam satu tempat. Tuan-puan, ya Allah, siapnya Masyidah tu. Tak tarik balik. Cuma bayang tuan-puan tu, api tu tengah marak, aku nak umban kau dengan anak-anak kau sekali. Macam mana kalau kita, dengan iman yang kita ada sekarang? Kita ghostan balik kan? Okeylah, benda boleh bincang. Ya, benda boleh bincang, kita bincang. Takut tuan-puan, takut menghadap mati ni. Takkan tak ada dalam perasaan kita rasa takut pada api. Ya Allah, kena sikit pun tak sanggup. Apatah lagi bila yang diumpankan tebusannya adalah anak-anak. Anak-anak tuan-puan yang kita kata tak berdosa. Dia tak terlibat pun dalam hal ni. Dia masih kecil. Yang sedang mempertahankan iman adalah kita, ibunya. Kenapa anak pula nak jadi mangsa? Maknanya situasi ni tuan-puan, situasi yang tak tertanggung oleh seorang ibu. Tak tertanggung. Sebab anak yang akan dihumban dulu untuk si ibu melihatnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi Masyidah boleh kata, aku ada permintaan kepada engkau Firaun. Apa permintaanmu? Tulang belulang kami disatukan. Allahu Akbar. Seakan-akan Masyidah dah siap, dah tahu dah kalau masuk napi tu ibaratnya habis lah. Tinggal tulang je lah. Tinggal tulang je. Tinggal tulang. Tapi Masyidah boleh kata, tulang belulang kami, kau satukannya. Allahu Akbar. Qala, zalika laki alaina minal haqq. Okey, aku buat. Tulang-tulang. Sebenarnya tujuan Firaun tu sangat besar untuk menakut-nakutkan ya, menakut-nakutkan. Supaya apa? Supaya tarik balik dan sebagainya. Ya. Qala fa'amara bi auladiha, maka Jibril kata, ya. Fa'amara bi auladiha fa'ulqu baina yadayha wahidan ila antaha dhalika ila sabiyyin laha murda. Maka satu demi satu di apa ya? Bukan diambil, kalau perkataan yang maknanya ditarik lah, ditangkap. Sebab api tengah marak menyala, ditangkap anak Masyidah tu ya, satu demi satu. Fa'ulqu baina yadaiha, dan pastikan dia menghadap langsung kepada upacara itu. Baina yadaiha, di hadapan wajah dia. Biar dia nampak, biar dia dengar, biar dia rasa. Sebab apa? Sebab Firaun benci dengan keimanan yang ada dalam hati Masyidah. Manalah tahu mata dia melihat anak dia
terbakar menjadi kecil tu di mamah api, telinga dia mendengar raungan anak dia di mamah api, manalah tahu nanti dia akan menarik balik keimanan dia kepada Allah dan dia mula beriman kepada Fir'aun. Masya Allah, subhanallah. Ya subhanallah. Maka seorang-seorang dicampakkan dalam api. Boleh jadi tak lama pun ya mendengar anak meraung menjerit ya, sebab dalam api kan tuan-puan, budak-budak memang tinggal tulang. Allahu Akbar. Sehinggalah anak kecil yang dalam dukungan masyidah. Yang disebut dalam hadis ni adalah sabiyyin laha murda, yang masih menyusu. Tahulah nak kata ya. Wa ka'annaha taqa'asat min ajlih. Dan pada masa tu ada rasa sikit pada Maryam. Dah ada rasa tergugat dah. Dah tengok anak yang lain dah meninggal dunia dah. Tapi masa nak direbut anak yang masih menyusu tu, yang tu dah macam rasa tergugat. Dan subhanallah, anak yang sedang menyusu tu lah ya, yang masih usia menyusu tu, bercakap pada ibu dia. Subhanallah. Apa anak tu kata? Ya ummah, wahai ibu kesayanganku, iqtahimi fa inna azabad dunya ahwan min azabil akhirah. Ma, tenang je. Sebab azab dunia tu lebih ringan daripada azab akhirat. Subhanallah. Ya, lepaskan aku. Sebab azab dunia tu lebih ringan daripada azab akhirat. Maka dia lepaskan bayi tersebut. Qala Ibnu Abbas. Apa ada tisu tak? Ustazah tak nampak dah dia. Terima kasih. Terima kasih dia. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan Ibnu Abbas berkata, Ibnu Abbas ni sahabat Nabi ya, yang ceritakan pasal ni kan daripada Nabi. Dia kata apa? Takallama arba'atu sigharin. Ada 4 orang je baby budak kecil cakap. Isa bin Maryam alaihi salam, wa sahibu Juraihin, wa syahidu Yusuf, wa ibnu Masyitah ibnati Fir'aun. Maka disebutlah ada 4 yang bercakap tu ya. Jadi ini adalah akhrajahul Imam Ahmad fil Musnad wa Tabrani wa Ibnu Hibban wal Hakim. Ini hadis ni ya disebut dalam kitab-kitab tadi. Sebab soalan dia tadi adalah Nabi SAW tanya kan kepada Jibril, Masya'nuha, apa hal dengan dia sampai aku tercium wangian yang begitu wangi sekali dalam perjalanan Isra dan Mi'raj. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ya, hebat tak keimanan masyidah? Masya Allah, subhanallah. Ya, Masya Allah, subhanallah. Tak tahu kalimah apa yang nak menggambarkan ya keteguhan iman, kejernihan iman yang ada dalam hati masyidah, yang begitu sekali yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita sebagai wanita di akhir zaman, kita nak belajarlah. Mungkin soalan yang kita terfikir sekarang adalah, macam mana ustazah? Ya, saya nak perkukuhkan iman saya juga. Ya, sebab orang beriman ni tuan-puan disebut dalam Quran ya. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian dia istiqamah dengan keimanan dia tu, tak dapat diganggu gugat,
Tidak mensyirikkan Allah. Ya, betul-betul ni Rabbunallah, Rabbunallah. Kemudian istiqamah. Apa berlaku kepada orang-orang ni? Ni kita pun berharap ya tuan-tuan ni termasuk dalam golongan ni. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Berbondong-bondong malaikat yang turun. Ulama tafsir kata, masa bila tu malaikat berbondong-bondong turun? Masa nak mati. Sahabat-sahabat sekalian, kita akan mati tak? Hello? Ya. Tak ada yang tak mati tuan-tuan, mati semua. Masa nak mati ni, kita semua ni bakal ni. Orang beriman, orang istiqamah, turun malaikat bertali arus. Dia nampak, orang nak mati tu nampak. Ya, kita duduk sebelah orang nak mati tu tak nampak apa-apa. Yang nak mati. Apa kata malaikat-malaikat ni? Alla takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan takut. Jangan sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan bergembiralah kamu dengan syurga yang dijanjikan. Jadi kalau kita tengok ayat ni, ya, maknanya masyitah tu tuan-puan sekalian dan anak-anaknya tu sudah Allah hilangkan rasa takut dan sedih. Sebab apa? Kita tak nampak, manusia tak nampak, Fir'aun tak nampak, tapi Allah Maha berkuasa untuk dapat dilihat berbondong-bondong malaikat yang mengatakan jangan takut, jangan sedih, bergembiralah, syurga yang Allah sediakan. Ya, bahkan Allah tunjukkan gambaran kat mana Allah akan letakkan nanti. Jadi, Masya Allah, subhanallah tuan-puan, kita pun sama akan melalui kematian. Kita pun nak melalui kematian tu dengan rasa yang tak takut lagi dah. Tak sedih lagi dah. Takut tuan-puan, ngadap mati ni kan ya? Takut. Kakak ustazah tuan-puan dah meninggal, anak kakak sulung. Orangnya sehat macam kita semua ni. Tapi tiba-tiba sakit perut. Cuma sebelum ni pernah ada sakit perut, tapi sakit perut sebelum ni pergi hospital, doktor bagi ubat gastrik, hilang. Ya, ubat angin tu hilang. Urut-urut hilang, letak minyak-minyak angin hilang. Tapi pada masa COVID dulu tuan-puan, dia sakit perut, bagilah ubat apa, tak hilang. Ya, jadi kena masuk MRI balik, CT scan balik, so tengok ada apa, oh dah besar, kanser pankreas. Stage 4. Dah merebak ke hati. Tak ada tanda yang berat tuan-puan. Dia adalah orang yang aktif, menganjurkan majlis-majlis ilmu. Dia pegawai agama masjid negeri dekat Seremban Negeri Sembilan. Kami semua pun terkejut. Sejak bila? Tapi hadza ma qadarallah. Ini takdir Allah nak jadi sebab. Jadi bila dah kanser pankreas stage 4 tuan-puan, sebab kalau kanser lain mungkin lebih moden juga teknologi merawatnya. Tapi untuk pankreas sama macam tahun 80-an dulu, 70-an dulu. Dia tak terlalu, dia tak up to date lah. Ya? Sebab apa? Sebab susah. Pankreas ni sangat kecil, duduk kat bawah-bawah. Banyak sangat saraf-saraf yang penuh dengan kesakitan tuan-tuan. Jadi kakak ustazah mengongoi sakit. Terpaksa bagi morfin. Ya, dan bila bagi morfin, dia nak baca surah Al-Kahfi hari Jumaat. Dia, Along nak baca surah Al-Kahfi, jom Kak Long kita baca. Baru baca bismillah, dia dah tidur. Kan dia terjaga dia baca surah Al-Kahfi. Dan kita dah habis dah. Yang saya ingat tuan-puan, ketika mana doktor kata kemo pun dah tak boleh, semua dah tak boleh. Dan doktor meramalkan dengan ilmu yang Allah bagi pada doktor tu, tak dapat nak dikata berapa minggu atau bulan. Bayangkan tuan-tuan. Ya, memang sekejap sangat. Jadi ustazah jumpa kakak ustazah sebab saya nak bagi dia tenang kan. Dia kata, Kak Long, duduk berdua, Kak Long bagi tahu apa yang Kak Long nak luahkan, jangan simpan. Ya, sebab orang-orang kena kanser ni tuan-puan,
Dia kena happy sebenarnya. Ubat dia adalah ceria balik. Ya. Ini bukan saya cakap doktor yang merawat kanser tu, masa tanya, ada pantang tak? Tak ada, doktor tu. Makanlah apa nak makan. Jadi kita tanya, betul ke doktor? Dia menyentuh kes lain, dia bukan kakak Uzah, kes lain. Betul ke doktor? Yelah, orang sakit bukan makan banyak, yang penting dia happy. Kalau jumpa-jumpa, ni tak boleh makan, ni tak boleh makan, ni tak... Kita yang sehat pun stres. Betul tak? Mana doktor tu? Ya? Sahabat Uzah kena breast cancer kan, tanya dia, doktor nak patah? Tak ada. Asal halal dan thayyibah, makanlah. Sampai ada sekali tu, dia mesej, doktor, saya rasa nak makan musangking. Dia breast cancer tu, apa, stage 3. Saya rasa nak makan musangking. Doktor kata, apa makanlah. Suami dia telefon doktor tu. Sebab tak percaya, isteri dia kata doktor bagi. Call. Ya betul doktor. Isteri saya ni kanser ni takkan boleh makan musangking. Biar. InsyaAllah. Bismillah. Banyak mana sangat dia nak makan. Dia nak rasa je. Yang penting dia happy tuan. Doktor cakap. Subhanallah. Ya, dan memang betul. Dah rasa sikit tu, dah. Tak lalu. Tapi kita tak bagi dia stres kan. Kenapa cerita tu? Cerita musangking ni kenapa ni? Okey, balik semula cerita apa tadi? Kakak Ustazah. Ya, saya kata Kak Long. Kak Long ada apa Kak Long? Nak cakap luahkan. Jangan simpan. Dia kata tak ada apa-apa dek. Kosong. Sebab saya ingat aku dah cakap pasal anak ke, suami ke, pekerjaan dia ke ya. Dah tak ada siapa-siapa kat sini. Terdiam Ustazah. Sebab orang dah mengira, menghitung hari tuan-puan. Doktor kata tak ada buat apa-apa dah. Tak ada buat apa-apa tuan-puan, cuma bagi morfin je. Kalau sakit sangat bagi morfin. Lepas tu saya kata Kak Long fikir betul-betul, mungkin ada kot. Ada satu je dek. Dia kata apa dia? Dek, macam mana Alung nak harum mati tu? Masa nyawa Alung dicabut tu, macam mana Alung nak harungi benda tu? Yang tu saya terdiam. Saya tak tahu, siapa tak pernah rasa. Terdiam tuan-puan. Saya rasa ya Allah. Tuan-puan, kita tak duduk kat tempat tu juga Ada satu ketakutan tuan-puan. Ketakutan. Macam mana? Sebab apa? Sebab kalau kita tengok macam mana. Pernah kita tengok pada Nabi Musa. Macam mana mati tu. Nabi Musa kata apa dia. Macam apa ni. Besi yang dipanaskan sampai merah padam menyala tu. Lepas tu ada. Apa ni. Dia panggil apa ya. Allah Muhammad. Bulu-bulu yang dibasahkan, bulu-bulu basah. Ambil besi yang dah dipanaskan tu, hujamkan dekat bulu yang dibasahkan, tarik, bulu tu semua ikut besi kan. Macam itulah daging, kulit, segala-gala ni. Ditarik tuan-puan, ikut nyawa tu sekali. Masa nyawa tu ditarik. Kan sangat takut tuan-puan. Jadi kakak Ustazah kata dia, bolehkah Alung melaluinya dia? Ustazah pun rasa takut tuan-puan dan fikir Tuhan bagilah aku jawapan. Biar aku boleh cakap dengan akak aku ni. Biar aku boleh tenangkan dia Allah. Dan Alhamdulillah Ustazah dapatlah jumpa satu jawapan tu. Biiznillah Ustazah kata Kak Long, pegang dia Kak Long. Yakin dengan rahmat Allah. Kasih tak ada jawapan Kak Long. Kecuali yakinlah dengan rahmat Allah. Kasih sayang Allah. Ini yang kita nak beriman ni tuan-puan. Yakin dengan janji Allah. Yakin dengan kasih sayang Allah. Yakin dengan Allah. Sebab apa? Akan berlaku dalam hidup kita tuan-puan. Tak ada orang boleh tolong. Tak ada orang boleh tolong. Tak ada orang mengerti juga. Tidak ada orang faham juga apa yang sedang kita alami. Kita kalau orang tak faham, kita dah marah kan? Ayah abang ni tak faham-faham. Dah 50 tahun dah dia, dah 30 tahun dah kahwin, tak faham-faham. Kita marah orang tak faham kan? Tapi Allah nak mengajar kita juga dalam hidup ni. Memang kita akan pergi kepada satu titik dalam hidup kita, tak ada satu orang pun akan faham apa yang kita sedang lalui.
Jadi relax-relax lah kalau sekarang ni dah dididik oleh Allah. Ada benda orang tak faham kita, sabar. Ada Allah alimun bizatis sudur, maha mengetahui jauh dalam sudut hati kita. Ada anak-anak, ada anak-anak muda yang bertemu ustazah, menangis kadang-kadang bercerita, saya tak pernah berniat nak mendurhakai mak saya. Saya cuma tegur mak saya sebab mak saya tak solat. Saya cuma tegur mak saya begitu begini. Saya tak ada niat ustazah nak mendurhakai dia, tapi mak saya benci dengan saya. Mak saya tak suka dengan saya. Apa yang saya boleh kata dengan anak-anak tu? Apa dia? Yakin dengan rahmat Allah dia. Allah itu alimun bizatis sudur. Allah maha tahu isi hati adik. Adik tak pernah berniat untuk melawan ibu ayah. Tapi kadang-kadang yang kita buat tu, mak ayah kita tak sesuai dengan keinginan dan cita rasa mereka, dengan nafsu mereka juga. So kadang-kadang tak suka yang dia ni. Sabar. Allah itu tahu dalam lubuk hati kita. Tak sedikit juga isteri-isteri ya tuan-puan ya. Ustazah, ini yang baru je ni dekat dalam ustazah, yang DM ustazah. Kadang-kadang ustazah layan ni DM tu setakat yang sempat lah tuan-puan. Sebab ustazah kesian. Macam malam tadi kalau ikutkan dah penat sangat dah tuan-puan ya. Dah penat sangat dah. Anak saya pun dah kata dah, Umi tidur. Ya Allah, siapa yang tulis panjang-panjang kat Umi ni Baca tu tuan-puan, baca. Sebab apa? Ustazah kesian. Dan Ustazah jawab macam-macam. Ada yang Masya Allah tuan-puan, Ustazah, saya ni nasihatkan suami, bang solat bang. Ya bang, cari rezeki yang halal bang, bawa balik pada kami anak beranak ni. Suami tak endahkan, jadi saya dah jaga solat, saya baca Quran, tapi kata-kata suami Ustazah sakit untuk saya tangguh. Kamu ingat kamu baik sangat? Dah boleh masuk syurga dah ke semayang tu? Baca Quran tu. Kalau hati saya kamu tak jaga, tak habis-habis hati nak jaga macam mana lagi? Padahal cuma mengingatkan supaya solat, bukan bertempik. Ya, masak dah, melayan dah, tapi ini kan benda besar, benda penting. Tuan-puan, apa di antara yang isteri-isteri tu akan tanya ke Ustazah, betulkah saya takkan masuk syurga? Betulkah saya akan masuk neraka sebab suami saya cakap? Oh, tuan-puan. Iya, jadi Ustazah takkan biarkan juga yang tanya macam tu. Sebab apa? Kita nak mereka tu tenang dengan sedikit jawapan kita. Saya kata syurga tu milik Allah, bukan milik suami puan. Sampai Allah faham apa yang puan sedang lakukan. Allah tahu. Ya. Jadi kita semua ni tuan-puan akan bertemu satu titik yang sebaik-baik suami pun takkan faham dan takkan mengerti apa yang sedang kita lalui. Masa bila? Sakratul maut kita. Kita akan tahu. Seorang sahabat kita meninggal dunia di Jeddah, orang Malaysia kan? Perjalanan umrah. Ya Allah, semoga Allah letak beliau di tempat yang terbaik tuan-puan. Beliau tu niatnya perjalanan umrah, cuma transit. Ada ziarahnya ke London, nanti balik semula, patah balik ke Mekah untuk umrah. Jadi tujuan akhirnya adalah umrah. Bukan semata-mata ziarah, tujuan akhirnya umrah. Ya, cuma dia seorang, tapi join satu grup. Tapi belum biasa dengan kawan-kawan satu grup. Macam biasalah kita kan kalau baru datang, 2-3 hari ambil masa. Kalau hari pertama tu memang tak kenal sangat. Jadi beliau jalan seorang dekat airport. Wallah ta'ala alam cerita tepat dia macam mana. Tapi dicari daripada hari Khamis sampai hari ni, malam tadi kan, baru tahu beritanya sebenarnya dah meninggal dunia. Dah sakit di airport, dibawa ke hospital, meninggal hari Khamis malam. Suami di Malaysia, anak-anak di Malaysia, tuan-puan. Yang paling sayang kita juga tidak bersama kita. Sangat sayang kan suami dan anak-anak kepada kita tuan-puan, tapi dia takkan bersama. Jadi Masya Allah, Subhanallah. Ustazah cerita ni hujung hayat kita ni kita mati supaya apa? Supaya bertambah iman kita kepada Allah. Kalau ni kita bercakap, saya nak tambah iman ni. Ingat, masa depan kita bertemu kematian.
Jadi sahabat-sahabat sekalian, kakak Azhar kata tadi, takut dek, takut Kak Long, yakinlah Kak Long dengan rahmat Allah. Maka dia angguk dan dia sebut, rahmat Allah, rahmat Allah, rahmat Allah. Yakin Kak Long, yakin Allah tu maha penyayang Kak Long. Allah bersama Kak Long. Nanti masa-masa yang kita semua dah tak tahu. Dan kita semua akan melaluinya. Maka tuan puan, 2-3 hari lepas tu, kakak Uzan meninggal. Cuma meninggal dia macam ni. Uzan ulang cerita ni nak bagi tuan puan yakin. Sebab Uzan saksi mata, syuhudul a'yun, saksi mata. Ustazah patut ada program tuan puan, ceramah online. Tapi Ustazah minta merayu dengan semua jemaah yang dah daftar supaya tangguhkan hari itu. Sebab apa? Anak kakak dah telefon. Makcik datang sekarang, makcik, doktor kata nak bawa balik KL ke Seremban pun takut tak sempat. KL Seremban 1 jam. Takut tak sempat, jadi Ustazah terus datang. Masa datang, kakak Ustazah masih boleh pandang Ustazah. Tapi dia dalam keadaan susah nak bernyawa, nak bernafas. Dah ramai keliling dia. Subhanallah, rahmat Allah untuk beliau. Suami ada belah kanan, mak ayah ada belah kiri, anak menantu cucu, adik-beradik keliling masa COVID. COVID tuan-puan. Keliling. Rahmat Allah, rahmat Allah. Beliau boleh melihat semua yang orang yang beliau sayang. Menemankan beliau secara fizikal sahaja. Jadi bila dah sampai tu nampak dia macam Allah. Kita cuba faham apa. Salah seorang kata nak doa ke Umi, nak. Jadi semua angkat tangan. Yang berdoa siapa? Kakak Ustaz. Kami tak dengar sangat apa doa dia. Tapi Allah macam tu lah. Dia tak angkat tangan kita yang angkat. Kami amin, 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 amin. Sampai dia tak mampu bercakap, mengeluarkan suara lagi. Sampai diam. Masa tu abah mak dah usap-usap kepala dia. Ustazah melihatnya tuan-puan. Sebab apa? Ustazah duduk dengan kakak. Masa kakak kata dia Alung takut dia. Macam mana Alung nak ngadak mati? Rahmat Allah kalau rahmat Allah. Kita tengok. Masya Allah. Diusap seorang ibu, seorang ayah, didoakan seorang suami di belah kanannya. Ya saya tengok. Sampai Ustazah duduk kat kaki tu, tuan-puan saya kata aku nak tengok betul-betul ni macam mana nyawa ni tercabut daripada badan. So kita nak tengok sebab kita nak ambil pengajaran kan tuan-puan sampai berdoa ni semua ni anak menantu semua doa-doa. Ustazah pandang, Ustazah rasa tuan-puan, Ustazah memang tak mengalihkan pandangan pun tuan-puan. Sebab saya nak tengok. Tapi subhanallah, yang hanya sedar nyawa tu, roh tu dah keluar daripada badan, hanyalah ayah Ustazah seorang saja. Ustazah mati tuan-puan, tapi tak perasan pun. Sebab apa? Tak ada bunyi. Tak ada. Senyap. Ayah Ustazah seorang je yang cakap Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan tutup mata Kak Long. Kata dah tak ada. Dah tak ada. Dah teringat balik yang saya cakap pada Kak Long. Sampai selembut itu tuan-puan pada pandangan mata kasar Ustazah. Allah mengambil roh kakak Ustazah daripada tubuh badan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Lepas tu, masa nak memandikan tu, hospital tu bagi uruskan. Hospital Prince Court. Bagi uruskan. Tuan-puan, kakak Ustazah bukan orang kaya raya tuan-puan. Hospital tu mahal. Asalnya dekat hospital kerajaan yang lain. Tapi rahmat Allah. Rupanya tak ada sangka-sangka suaminya ada mencarum takaful kelompok tuan-puan. Takaful kelompok, insurans takaful berkelompok masa nak masuk kerja. Masuk kerja dah nak pencen dah dia tak pernah ingat takaful tu. Ada membolehkan dibiayai dekat hospital tu. Terlalu banyak hikmah tu. Terlalu banyak kemudahan yang Allah berikan. Dapat selenggara. Lepas tu dia adalah staf masjid negeri. Masjid Negeri 9 dibawa ke Masjid Negeri.
Oi, ramainya Masya Allah. Orang penuh masjid negeri tu. Solat. Ustazah melihat tadi satu sangkaan baik seorang hamba yang yakin dia. Rahmat Allah saja yang aku kena yakin, kena beriman. Orang tak boleh tolong dah. Nampak? Dan bila dimandikan dekat masjid. Ustaz bukan tujuan cerita ni apa-apa ya. Nak ambil pengajaran je tuan-puan. Ya? Bukan sebab dia kakak Ustazah ke petang. Dia seorang hamba Allah yang yakin dengan rahmat Allah. Jadi bila dah selesaikan dekat masjid tu, letakkan kan sebelum solat tu, Ustazah dapat tengok ya perbezaan semasa mandi dengan selepas mandi yang letak kat masjid negeri. Sebab mandinya mandinya dekat hospital. Dah disolatkan sekali dekat hospital juga. Tapi lepas tu nak juga suami minta bawa masjid negeri sebab ramai dah tunggu. Masa buka dekat masjid negeri, Ustazah tak tahu ya tuan-puan, tapi Ustazah dengan hati rasa, kenapa wajah tu kuning tuan-puan, kuning macam emas. Macam kita nampak kalau emas, letak lampu dia naik macam mana dia wajah dia macam kuning macam tu, macam emas. Saya ingatkan salah seorang je perasan tapi lah dengar ayah kata, Allahu Akbar, cahaya wajah. Lepas tu ada kawan-kawan saya pun cakap lagi lepas-lepas dah habis semua kan, kuning betul Ustaz bukan nak buat cerita-cerita dongeng ke apa tuan-puan, tapi saya nak bagi tahu dia jaga masjid negeri. Beberapa tahun sebelum dia meninggal, dia kata Alun dah tak nak pakai bedak adik. Tak nak pakai bedak. Kalau tak tu dalam beg Ustazah bedak-bedak dia suka ambil. Biasalah adik-beradik. Tapi tak apalah adik, Alun tak nak dah pakai bedak. Kenapa Kak Alun? Alun duduk masjid dia, Alun nak sentiasa memperbaharui wuduk Alun. Jadi payah pakai bedak ni kan, nak kena makeup remover pun tak payahlah dia. Alun nak ambil wuduk. Niat iktikaf kerja daripada pagi sampai petang. Dan pengakhirannya juga dibawa ke masjid. Tempat dia selalu iktikaf. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ayat tadi surah Fussilat yang Ustaz baca tadi, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ayat ni tuan-puan, persediaan kita mati. Jadi hidup yang sedang kita hadap sekarang ni, dia sebenarnya memerlukan apa? Keimanan kita kepada rahmat Allah. Ya, susah didik anak-anak tuan-puan, tapi yakin dengan rahmat Allah, berusaha dengan minta tolong kepada Allah. Jangan kita asyik mengeluh. Ya, itulah inilah. Kita belajarlah. Ni saya cakap tadi Ustazah juga, belajar daripada cerita Masyitah. Masyitah tak banyak soal jawab pun dengan Fir'aun, betul tak? Orang yang banyak dondang-dondang ni sebenarnya tak berapa yakin. Betul ke Ustazah? Betul ke? Dah banyak 5 tahun dah doa ni, betul ke? Tu yang banyak dondang-dondang tu. Tak berapa yakin. Bukan Ustazah yang cakap Allah itu maha memustajabkan doa. Dalam Quran disebut, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Bila hamba-Ku mencari aku, bagi tahulah dekat hamba aku ni dekat sangat dengan kamu. Aku menjawab segala doa-doa kamu. Ayat-ayat Quran ni kita kena imani, yakin. Tak perlu dah nak tanya-tanya betul ke? Kita baca Quran kan, kita beriman kan, maha benar. Allah Al-Haq, Allah yang maha benar. Allah tak berolok dengan kita. Tak mungkin janji dengan hamba-hambanya. Yakin. Sebab tu tuan-puan, saya bagi satu kisah pengalaman Ustazah. Ada seorang anak. Dia tak nak cakap yang mana satu, kan Google pula kan nampak gambar dia. Ada salah seorang tu tuan-puan, Allah manjanya lelaki. Tapi manja gededek. Manja peh-peh itu. Ya. Jadi bila manja, confident level dia rendah. Sedangkan kita ni kalau anak laki-laki, dia kena ada rajulah, kelakian dia kena berani. Ini tuan-puan, suruh buang. Adalah masa tu rumah lama Ustazah tu jumpa kat tepi-tepi longkang tu, tikus mati. Ustazah dah confirm kan tikus tu dah mati.
Ustazah suruh dia pergi buang dah balut, suruh pergi buang kat tong sampah besar tapi jauh sikit. Dia tak nak, dia kata Umi tahu mana dia betul-betul dah mati. Sebab tak ada stetoskop kan. Pengsan nyuruh budak penakut. Saya kata dah balut, Nek. Dia takkan bangun. Mana Umi tahu dia confirm mati. Astaghfirullahaladzim. Dia kata tengok benar anak aku seorang ni. Penakut. Ya. Jadi saya kata, ya Allah macam mana? Dia pernah suruh jadi imam perempuan. Dia pandai baca Quran. Tapi sebab terlalu manja, suara tak keluar. Berhingus je. Dia kata, Dek, sebab manja sangat. Hingus pun tak boleh hilang. Manja. Jadi saya kata, macam mana ni? Ha? Pernah saya kata jadi imam. Tak nak imam. Masa tu terawih. Kat rumah kita orang semayang. Jadi imam. Sekali dia salah baca. Dia merajuk tuan-puan. Dia imam ni. Mana ini imam? Makmum terkejut. Tak pernah berlaku imam merajuk. Tak ada siapa marah. Dia salah baca. Betul kan je lah bacaan tu. Allah merajuk. Dia kata, ya Tuhan, mana anak aku seorang ni? Bayang tau. Sebagai ibu saya berasa juga. Tapi saya yakin tuan-puan. Yakin. Sebab kadang-kadang fikir macam mana. Tapi hujung-hujung tu pasti ada rasa apa? Yakin. Allah lah sandaran. Minta dengan Allah. Ini cerita berusaha sendiri. Saya memang doa. Ya khusus kan betul doa ke anak seorang. Doa, Tuhan, anak aku hamba Engkau. Engkau penciptanya, ya Allah. Aku pulangkan balik semula ni, minta tolong dengan Engkau. Tuhan, bagi dia berani. Bagi dia yakin diri. Bagi dia sifat-sifat kekuatan. Bagi dia boleh jadi imaman lil muttaqin ataupun lil muttaqina imama. Tuhan tolong ya Allah. Aku hanya sekadar ibunya yang kau tumpang titik sekejap. Aku tak ada kuasa, aku tak ada kemampuan. Doa-doa atas sekolah. Berubah tak? Alhamdulillah. Ya, berubah alhamdulillah. Berani tuan-puan. Ustazah duduk sini, ayah duduk sini, dia jadi pengurusi majlis. Oi, dulu dicampak mikrofon tu kena lari. Pengurusi tak kita heran bagi kita orang dah, ya. Dia cakap, dia kata, yang dihormati, Ustazah Nur Hafizah Musa pada mak dia. Dia berani dia cakap kan. Dia kata, subhanallah Tuhan, kau mendengar ya Allah. Kau maha memustajab. Aku tahulah daripada kecil macam mana kan. Ya Allah, berani. Ya, alhamdulillah. Perempuan yakin ya Allah. Ya, tak boleh Ustazah, suami saya tak boleh. Ini yang payah ni. Kita cakap tak boleh. Dah 15 tahun dah Kak doa suami akak tu memang tak boleh. Keras. Menurun bapak dia. Pula dah. Dah lah keras menurun pula keturunan dia. Pengsan. Tuan-puan, tolonglah beriman. Tolonglah yakin. Terlalu mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala nak memberi hidayah kepada siapa yang Allah nak bagi. Tinggal nak yakin tuan-puan. Ya. Jadi insya-Allah nanti ada jalan. Ramai orang berubah tuan-puan, orang berhijrah. Tak ada sangka-sangka tuan-puan. Tak ada sangka-sangka. Hijrah. Ya, kita nak yakin dengan Allah. Sebab itu, Ustazah nak tinggalkan tuan-puan ya. Ni macam dah tak ada soal jawab dah ni. Dah habis waktu dah ni ya. Dengan satu ayat Quran. Dalam surah At-Taghabun ayat yang ke-11. Surah At-Taghabun ayat yang ke-11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada tertimpa sesuatu ujian kecuali dengan izin Allah. Beriman dengan ayat ni. Kok kita kena penyakit tuan-puan? Ini dengan izin Allah. Tak sedikit orang yang makan suplemen, yang berjoging, yang jaga segala mak nenek dah. Sakit juga. Tu yang mak Ustazah pun heran tu, mak heran betul lah pakcik tu.
Dia isap rokok sampai ketua. Elok paru-paru dia. Mak Ustaz kata. Ya betul ni mak Ustaz. Elok baru umur 50 lebih. Tak adalah bunyi batuk. Abah kau langsung tak menyentuh rokok. Kukang batuk dia. Mak cakap. Mak, pilihan Allah tu mak. Yelah, nak buat macam mana? Sebab apa? Sebab satu benda tu tuan-tuan, dengan izin Allah, ada hikmah dia, ada sebab dia. Boleh jadi ada dosa Allah nak ampunkan, boleh jadi kurang pahala nak tambah pahala, boleh jadi darjat rendah Tuhan nak angkat di sisi Allah. Banyak sangat kemungkinan yang baik-baik. Tinggal husnuzan je dengan Allah. Semua yang sekarang jadi kat ustazah ke, jadi kat tuan puan, apa saja, kecil ke, besar ke, mesti pandang dengan ayat ni. Apa dia? Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Ini dengan keizinan Allah. Allah nak dia berlaku. Kahwin dengan orang tu, izin Allah. Allah nak dia berlaku. Entah ada yang berpisah pula dengan suami, dah berlaku tu, izin Allah. Kalau belum, baru kita fikir dulu nak buat macam mana. Benda dah jadi, Masya Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun. Benda yang dah jadi tu, jadilah. Yang tak jadi, takkan jadilah. Tu nak beriman tuan-tuan. Kalau tak, suka menyalah-nyalah. Kesian nanti ya, orang kalau kita asyik salah-salahkan je. Anak kita dah kahwin dengan orang tu tuan-puan. Takkan dah lepas 20 tahun kita nak salahkan lagi. Siapa suka kahwin dengan dia? Takkan tu ayat kita tu. 5 dah anak dia. Takkan nak cakap lagi. Siapa suka kahwin dengan dia? Jangan macam tu. Hadap benda tu dengan beriman. Ayat kita pun akan berubah tuan-puan bila kita iman betul-betul. Tak adalah kita kata menyesal mak kahwin dengan bapak kau. Patut kahwin dah jadi imam dah orang yang nak kat mak hari tu. Jangan. Ayat-ayat ni jangan cakap lagi. Kita beriman dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Sambungan ayat tu apa dia? Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Allahu akbar. Jadi musibah yang sakit sekali kat mana? Saya jawab. Kalau jadi sesuatu ujian yang sakit sekali kat mana? Dekat hati. Kat hati yang sakit sekali. Yang merasa terlukanya hati, kecewa tu hati, takut tu hati, sedih tu hati. Ke tangan? Tangan saya sedang ketakutan, tak kan? Hati ketakutan, tangan pun bergetar. Hati. Apa Allah sebut dalam ayat ni? Wa may yu'minu billah. Siapa yang beriman dengan Allah, yahdi qalbah, Allah akan pimpin hatinya. Ya Allah. Allah nak tengok kita beriman ke tak je. Yang lain-lain Allah akan uruskan. Percaya tak percaya je. Sebab kita tak mampu tuan-puan menyembuhkan penyakit kita, betul tak? Mampukah kita menyembuhkan penyakit? Tak mampu. Mampukah kita bagi hidayah ke orang? Tak mampu. Mampukah kita nak fahamkan orang? Tak mampu juga sebenarnya. Hati orang tuan-puan. Bukan mampu kita nak. Mampu tak kita nak suruh hormat kita? Tak mampu juga. Semuanya adalah hati-hati yang digenggam oleh Allah. Jadi Allah sebut dalam ayat ni, kau beriman je, kau percaya, yakin, jadikan masyarakat tu. Macam mana unggulnya iman beliau. Yakin, nanti Allah yang pimpin hati kamu. Nak fikir apa, nak buat apa, nak cakap apa, nak ke mana, keputusan apa. Allah pimpin segala. Jadi tak sesat kita dalam ujian. Tak hanyut kita dalam kesedihan. Sebab apa? Hati kita akan dipimpin oleh Allah. Kau kena buat ni, buat. Keputusan yang baik macam ni, ikut. Sebab apa? Hati kita akan dipimpin, dipandu oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita perlukan dalam hidup. Allah tak biarkan kita. Kalau tak, nafsu pimpin. Lain kan jawapan dia. Itu yang kalau bergaduh-gaduh je, cerai. Baru bergaduh 2 minit. Cerai dah. Ya, janganlah tu ke situ. Cuba dulu. Kalau dah cuba, boleh jadi tu solusi, lain cerita. Yang ni baru kahwin 2 bulan.
Belum ada perjuangan pun lagi. Contoh, ya tuan-puan. Sebab apa? Kita tak nak keputusan kita dipimpin oleh nafsu. Macam mana cara nak keputusan kita dipimpin oleh Allah? Beriman dengan Allah. Apa dia? Benda ni terjadi dengan izin Allah. Pasti ada sesuatu kebaikan yang Allah nak bagi pada aku. Oi, hati tu Allah sangat berkenan. Allah sangat berkenan. Berdoa pada Allah pun dengan jiwa yang tawaduk. Tuhan, tolong aku, tolong aku, tolong aku. Dalam hadis sebut apa dia? Allah malu. Tangan yang dirafak berdoa kepada Allah turun dalam keadaan hampa. Allah malu. Maknanya apa dia? Allah takkan biar tangan orang yang berdoa turun dalam keadaan kecewa dan hampa. Maksud dia, Allah akan bagi apa yang kita nak. Cuma kita kena berdoa dengan iman. Yakin. Jangan berdoa dalam keadaan syak, ragu-ragu. Bila ada orang suruh doa lah. Tapi rasa macam payah ni. Tak payah berdoa lah kalau ragu-ragu. Yakin. Bayangkan. Ya, suami kita terbayang dah ni. Pakai serban, pakai jubah, pergi semayang, solat jemaah. Terbayang dah. Dia punya yakin tu. Sampai terbayang. Padahal suami dia terbaring tak solat-solat. Tapi terbayang. Dia akan bangun. Dia akan solat. Dia akan jadi orang yang muqimah salah. Punya yakinnya dengan Allah SWT. Allah takkan hampakan. Okey, muslimah semua. Dan banyakkan baca Quran. Banyakkan baca Quran sebab bacaan Quran tu bila kita faham, tadabbur sekali tengok maksud dia, pergi belajar tadabbur, itu menambah keimanan kita kepada Allah. Sebab tadi saya baru baca satu ayat saja surah At-Taghabun ayat 11. Rasa bertambah tak keimanan kita? Bertambah. Alhamdulillah, berasa. Belum lagi 6,000 ayat yang lain. Dan banyakkan mendengar kisah-kisah para salafus salih. Orang-orang yang terdahulu daripada kita. As-sabiqun al-awwalun. Orang-orang terawal daripada kita. Mereka benar-benar telah menunjukkan kualiti iman yang begitu hebat. Dan itulah yang kita perlukan dalam hidup kita. Ya. Dan ujian-ujian yang Allah bagi ni sebenarnya nak nambah iman tu. Nambah, yakin. Jadi tak ada masalah kalau tuan-puan pergi cari ustaz ke ustazah ke siapa-siapa untuk mendengar kata-kata yang baik, mendengar nasihat-nasihat. Sebab apa? InsyaAllah carilah penasihat yang membawa kita mendengar kalam Allah dan sabda baginda Nabi SAW. Sebab kalam Allah dan hadis Nabi ini tak ada tipu tuan-puan. Tak ada salah. Jadi kita cari penasihat pun cari orang yang bawa kita kepada Allah. Jangan cari penasihat yang bawa ke laut. Ada juga. Kita baru nak buka mulut kata dah kalau akak jadi kau dah lama nak cerai kan dah. Tu masalah juga tu. Yang belum buka mulut dah ada solusi dah. Biar kadang-kadang jadi penasihat ni kena sabar, tenang, minta orang tu bertenang dulu. Tarik nafas dulu, pergi jalan-jalan dulu. Kena pandai juga. Jadi sahabat-sahabat sekalian, Ustazah simpulkan supaya nampak juga bagaimana menambahkan iman. Pertama sekali, siapkan kematian kita. Sebab bila siapkan kematian, dia akan jadikan hidup kita lebih baik. Kita takut mati kan? Hidup elok-elok. Solat. Elok-elok lah. Sebab dalam kubur seorang-seorang tuan-puan. Jangan main-main. Kita tak suka tempat sempit, tak suka tempat gelap, tak suka tempat panas, tak suka duduk dengan binatang. Tak. Jadi kita siapkan sekarang. Sebab dalam kubur orang tak solat duduk dengan Allah nak sebut takut dengan snack tuan-puan. Yang kalau kita tengok muka nak cakap takut tuan-puan. Seriau naik-naik belum rumah. Muka dia tu kita tak nampak mana hujung perakhiran dia. Sebesar mana nak duduk sekali ke? Allah tak nak tuan-puan. Rabbi ja'alni muqimah salah wa min zurriyati rabbana wa taqabbal doa. Tuhan, jadikan aku orang yang benar-benar menjaga solat ya Allah dan anak zuriatku turunan aku. Sebab kita tak nak duduk sekali dengan binatang dalam kubur. Dan tak nak tempat sempit, tak nak tempat panas, tak nak tempat gelap. So, kita menyiapkan daripada hari ini. Yang kedua, Quran, tadabbur.
Ya, tadabbur Quran. Bagi masa setiap hari 1 jam untuk tadabbur Quran. Yang ketiga, contoh 1 jam atau setengah jam. Yang ketiga apa dia? Tolong jiwai kembali kisah-kisah orang-orang yang terdahulu daripada kita. Keimanan mereka, kisah Ashabul Ukhdud. Ini kerja rumah Ustaz bagi Cek balik, cari balik kisah Ashabul Ukhdud. Kita takkan sempat nak cerita. Ya, cari balik. Ini menambah keimanan kita. Dan yang keempat, responsif dengan takdir. Maksud dia, cara kita respon dengan takdir kena betul. Kena husnuzan dengan Allah, kena cari hikmah, kena banyak muhasabah diri, kena perbaiki diri, dan kena fokus kepada amal soleh. Tak sempat nak hurailah itu. Ya, responsif dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kelima adalah al-isti'anah billah, minta tolong dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah menguatkan keimanan kita. Allahumma inna, sama-sama kita doa ya. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yawfad wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'lal jannati al-khuldi. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepada Engkau imanan la yartad, iaitu iman yang tidak tercabut, wa na'iman la yanfad, iaitu nikmat yang tidak terputus, dan dapat berdamping dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di syurga yang tertinggi, kekal selama-lamanya. Ini pun antara doa tuan-puan untuk kita mohon iman yang teguh. Amin amin ya rabbal alamin. Ustazah nak akhiri tuan-puan dengan sedikit hadiah. Ada hadiah Ustazah untuk muslimat semua sebab kalau yang semalam tu takut tak cukup pula dan kita ada tabung derma untuk Masjid Ahmad, insya-Allah mudah-mudahan jadi jariah. Jadi ini adalah seorang sahabat tu buat untuk ustazah Baik dia pandai buat ni, dia buatkan. Jadi ustazah dia pun kata boleh hadiah-hadiah kat orang biar jadi pahala. Dekat situ ada maksud-maksud doa yang selalu ustazah ajarkan, dan ada juga gambar macam gambar ustazah. Saya rasa ni ustazah ni. Macam ustazah kan Jadi boleh bagi-bagikan boleh. Insya-Allah. Insya-Allah dapat. Siapa tak dapat boleh datang ambil, ada kat depan juga. So itulah yang dapat saya sampaikan tuan-puan. Ada soalan tak? Tak ada kan? Alhamdulillah. So saya dah nak naik kapal terbang. Jadi terima kasih banyak-banyak. Terima kasih Ustazah Liza, semua daripada Masjid Ahmad. Mudah-mudahan ada manfaat pertemuan kita pada hari ini. Allah ampunkan dosa kita, Allah angkat darjat kita, dan Allah mustajabkan doa-doa kita, dan kita sentiasa dilapangkan rezeki oleh Allah, dicucuri rahmat dan nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.